Sherry dah ready je kalau nak berumah tangga kan, because I don't have much time. Apatah lagi nak kita nak bercakap pasal zuriat. Sherry nak mencari suami yang sempurna tu sebenarnya. Kita hashtag nak cari seseorang yang sempurna tu tak senang. Lagipun Sherry ni pun susah nak dekat dengan orang sebab I have trust issue with men. So I think yang betul-betul berani dan betul-betul ready, insyaAllah kalau ada tu insyaAllah ada. Kita doa je lah yang terbaik. Ada lelaki yang jujur. Action dia speaks louder than words. Jangan hanya berkata-kata sebab aku dah tak ada masa nak tunggu. I don't have time. Sherry dah ready je kalau nak berumah tangga kan, because I don't have much time. Apatah lagi nak kita nak bercakap pasal zuriat. I'm at this age already. Tapi itulah, I think Allah tu adalah, orang kata His creator, dia lah orang kata dia tahu apa yang terbaik untuk Sherry. Jadi Sherry sabar, Sherry tunggulah. Sebab I think marriage ni bukan competition, it's not a trend. Kalau orang kahwin, kena kahwin kan sebab nak cari yang bukan sempurna tetapi untuk melengkapi hidup Sherry. Yang seadanya lah, yang memahami, ada chemistry, yang boleh bagi kasih sayang. Macamlah, insyaAllah. Nak dapat orang yang betul-betul jujur ni ada sesusah lah. Ada second the best is nak dapat orang baik. Betul-betul baik, ikhlas, jujur. Tiga ni. Macam mana sekalipun maybe dia nak Sherry ke, dia kena betul-betul jujur dan dia kena completekan apa yang dia janji. Sebab ada rasa janji-janji yang I pernah dengar ni, dia dah macam it's just the same thing. But where is the action? So I want the action. So kalau lelaki tu betul-betul berani, dia nak jumpa my parents dan mungkin dia sesuai, insyaAllah benda tu akan terjadi. Kita tak boleh nak salahkan lelaki saja, kita tak boleh nak salahkan perempuan saja. Tapi bagi Sherry sebagai seorang perempuan, kita jangan tunjuk kelemahan kita pada lelaki yang boleh take advantage. Sebab lelaki, bukan semua lelaki ada lelaki-lelaki yang dia rasa oh yelah attention dia tak baik, lepas tu dia menggunakan weakness tu untuk mengambil kesempatan. Tapi wanita pun kenalah berhati-hati dan pandai juga. Dan kalau nak tu nak lah. Kalau tak nak, ada banyak cara untuk defend. So there's a two sides. So ada yang betul, ada yang salah. So macam ni lah. Kalau nak buat apa-apa ke, tak payahlah adik-adik Jangan jumpa stranger. Okay, meet in the public because it happened to me before. So kadang-kadang walaupun orang tu dia ada nama, ada rupa, yelah kita pun tak boleh. Kadang-kadang lelaki ni dia nakal-nakal. So perempuan pun kena bijak untuk buat keputusan. Jangan senang-senang nak balik rumah ke, kan. You must know your value, you must know your limit, you must know your barrier. Selagi belum ada yang melamar Sherry, selagi tu Sherry macam ni. Dan Sherry betul-betul first I berdoa. Dan macam cakap sebelumnya, I dah berserah. So I think when the best time is come, benda tu akan datang.